Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. Summa alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنتي إلى يوم الدين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur, terima kasih ya Allah kerana Allah telah berikan kita kesempatan sehari lagi untuk kita berbakti atas muka bumi. Sehari hari ini dan hampir ke penghujung dah hari kita hari ini. Allah beri daripada awal sampailah sekarang. Saya yakin seandainya tak banyak benda baik yang kita boleh buat, namun kita tidak memilih untuk buat yang dosa. Kerana nak buat benda baik ni bukan senang. Dalam keadaan susahnya nak buat kebaikan, tetapi kita dimudahkan pula untuk buat kejahatan. Na'udzubillah. Maka sementara Allah SWT masih memberi taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan, amal soleh yang kita buat ini bukan sebab kita hebat, tapi kerana Allah yang dorong kita buat, yang dipanggil sebagai taufik. Maka terima kasih banyak-banyak, dan kita tak perlu berbangga pun dengan amal yang kita buat, sebab Allah yang telah mendorong kita untuk kita buat. Maka mudah-mudahan Allah terus memberi dorongan itu kepada kita, serta Allah memberi satu perasaan agar kita menjauhi atau membenci perkara-perkara yang tak elok dalam hidup kita. Dan antara doa yang Nabi SAW baca, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah perasaan naluri kami ini cinta tentang iman. Maknanya bab iman kami rasa semangat. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami cahaya keimanan. Wa karrihna ilaik kufrul fusuq wal isyan. Dan kita minta ya Allah, jadikan satu sifat benci kami kepada kekufuran, kejahatan dan juga dosa. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami di kalangan orang-orang yang sentiasa Engkau beri pertolongan dan juga bantuan. Rasyidin. Doa Nabi ni, ibu ayah semua, memang nak bagi tahu dekat kita nak Allah dorong kita supaya suka benda baik, dan supaya Allah sekat kita daripada suka benda yang tak baik. Sekat. Bila benda tak baik ni bukan suka, benci dengan benda tak baik. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Sifat benci kepada kejahatan, keburukan, apatah lagi dosa, kita nak perasaan itu.
dalam masa yang sama kita nak pula Allah mudahkan kita untuk buat kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Allah SWT kita dengan baki di bulan Syaban, dan untuk kita bertemu pula dengan Ramadan, supaya perasaan tak sabar untuk kita buat kebaikan, terutamanya di Ramadan nanti, supaya perasaan tak sabar itu menyebabkan Allah membuka ruang kepada kita untuk kita mendapatkan Ramadan sekali lagi tahun ni, insya-Allah. Ibu ayah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam perbincangan kita malam ni saya memetik ayat 9 hingga ayat 13 suratul Kahfi, surah yang mungkin selalu kita baca. Cuma pada malam ni insya-Allah kita bukan nak bincang dari sudut sejarah kisah suratul Kahfi ataupun kisah siapa penghuni gua ni. Tapi sebenarnya dalam kisah ini kita nak bincang ada beberapa benda penting yang dijadikan sebagai hikmah, dan itulah juga perbincangan kita dalam tafsir al-hikmah kita. Bagaimana kita nak tengok apa pengajaran-pengajaran yang ada menerusi ayat Al-Quran, yang kita cuba untuk ambil petikan itu dalam beberapa bulan daripada tahun lepas lagi. Kita ambil beberapa petikan ayat Al-Quran untuk memberi kesedaran kepada kita. Ibu ayah sekalian, ayat 9 hingga 13 merupakan rujukan kita pada malam ni, dan saya nak mulakan dengan ayat 13, ayat yang terakhir yang saya baca tadi. Allah sebut dalam ayat 13, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami yang cerita kisah ni kepada kamu, dan kisah ni kisah benar. Nahnu ni Allah. Allah itu tunggal esa. Kenapa dia letak nahnu? Kenapa kami pula? Allah tu ada banyak, bukan. Nak melambangkan keagungan, kebesaran, kelebihan, keistimewaan, maka kami, Allah guna perkataan kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan jaganya. Okey. Kami merujuk kepada kehebatan. Sebab tu sifat orang yang hebat ini, dia tak suka sendiri-sendiri. Alaikum bil jamaah. Bila dia berjamaah, dia akan hebat, tuan-tuan. Okey. Saya baru ni pergi misi bantuan. Dia tak hebat bila sebut saya pergi, tapi kalau kami pergi, dia nampak satu delegasi hebat, komplementari. Dia bukan bersifat peribadi, dia bersifat melengkapi. Kami tu. Jadi contoh gitulah. Bila Allah kata nahnu, iaitu Allah yang menceritakan kepada kamu, nakussu, kami yang cerita kisah Ashabul Kahfi ni kepada engkau wahai Muhammad, dan kisah ni kisah benar, bukan kisah tipu. Apa yang kita nak belajar, tuan-tuan sekalian? Yang kita nak belajar adalah betapa penting untuk kita abaikan dan ketepikan kisah-kisah yang manusia cerita. Itu nombor satu. Hari ini kita berada pada satu zaman, beberapa tahun kebelakangan ni kita berada pada satu zaman ledakan, ya, digital. Saya tak sure dah berapa dah, 3.0 ke 4.0 dah sekarang. Ledakan digital ni ibu ayah semua, yang mana satu saat berita boleh sampai. Betul tak betul cerita lain, yang penting sampai. Tuan-tuan bayang ibu ayah semuanya, kalau cerita betul pun sampai dekat kita pun tak semestinya manfaat, apatah lagi kalau cerita tak betul. Ibu ayah, ya, cerita betul, kemalangan, kita tengok tu ngeri, kita tengok tu kita seronok tak? Tengok stres, tengok takut dengan masalah yang kita macam-macam, tengok pula video kemalangan, lepas satu, lepas satu. Tengok pula zaman sekarang ni orang suka reveal dia punya dashcam. Kan, dashcam ni asalnya untuk kita punya protection semata-mata kan, tapi hari ni orang dah jadi benda untuk orang gain, dipanggil monetization dipanggil. Lagi banyak video atau konten yang dibuat, lagi banyak orang tengok, lagi banyak orang komen, lagi banyak orang like, dia dapat duit. Maka tak kisahlah video orang ke video sendiri ke, asal namanya video ataupun konten, orang suka buat. Ibu ayah semua, kalau manusia bercerita benda yang betul pun belum tentu memberi manfaat kepada kita. Dalam arti kata, bukan semua berita kita perlu tahu. Bukan semua berita kita perlu tahu. Dalam keadaan tak tahu tu kadang-kadang lebih baik untuk kita. Okey, bukan semua benda kita perlu tahu kita jadi orang yang paling hebat. Tak juga. Tak. Ibu ayah semua, dan kalaulah kita boleh bersetuju pada malam ni, bukan semua kisah daripada manusia itu baik untuk kita,
Dan Allah sebut, aku yang mengesahkan cerita-cerita dalam Quran. Jadi kita nak pilih yang mana? Kalau kita boleh bersetuju, jawapannya mesti kita akan utamakan kisah-kisah yang Allah cerita, bukan manusia cerita. Ini apatah lagi manusia punya cerita lagi pelik-pelik, yang fiction lah, yang tokoh tambah, yang figura-figura yang memang direka, itu pun orang boleh follow. Anime cerita, orang boleh tengok series, season demi season. Haram ke Ustaz? Tak haram. Mana tu taklah haram tengok cerita-cerita kartun ke apa semua tu kan. Tak kira lah figura apa-apa sahaja benda, walaupun kita kata cantik dia punya technical filmnya ataupun ya digitalnya punya hebat, dia punya designer boleh buat, ya kita tak nafi. Namun adakah manfaat? Tidak semestinya. Tapi bila dia datang daripada Allah, maka ini keutamaan bagi orang yang beriman. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kenapa cerita ni? Pertama, highlightnya cerita ni cerita benar. Kedua, bila Allah cerita, benda tu penting. Sebab dalam Quran Allah ada sebut, ada kisah yang aku ceritakan dan ada kisah yang tidak aku ceritakan. Inna nahnu naqussu walam naqsus. Ada benda Allah cerita, ada benda Allah tak cerita. Macam kita pun tuan-tuan dalam berhubungan, bukan semua benda kita nak cerita. Kalau kita rasa benda tak penting, kita tak ceritalah. Kalau penting dan kita perlu dengar pandangan atau mungkin boleh memberi pengajaran untuk nak memberi peringatan, dan kita sembang. Kalau tak payahlah kot. Okey, dan kita boleh belajar cara Allah bercerita. Cerita benda penting-penting sahaja. Kerana manusia ni ibu ayah semua, man kathura kalamu kasra saqatuh. Kita kalau banyak cakap, banyak silapnya nanti. Wa man kathura saqatuh, kalau banyak silap, kasra zunubuh, banyak pula dosa. Wa man kasura zunubuh, kalau banyak pula dosa, fannaru aula bih, maka nerakalah tempatnya. Sebab tu sembang jangan sembang banyak sangatlah, lagi banyak sembang, lagi banyak cakap, semua benda nak respon, lama-lama takut ada kesilapan pada kata-kata. Maka lebih baik kita bercakap benda yang perlu, benda yang penting sahaja. Jadi kenapa Allah nak cerita benda ni dan dia kisah benar? Kerana kisah ni kisah penting dan dia luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Allah sebut dalam ayat 13 tu, innahum, dia jadi luar biasa dan penting kisah ni sebab mereka ni adalah fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, iaitu Allah. Wazidnahum huda, dan kami tambah petunjuk pada mereka. Kenapa penting? Sebab kalau orang tua beriman, orang senior beriman, pendeta-pendeta beriman, contoh kalau mereka ni kisah Bani Israel, Ashabul Kahfi, penghuni gua ni adalah kisah mereka yang ahli kitab, dan mereka adalah orang Nasrani, mereka yang mengikut ajaran Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa dah diangkat ke langit, tapi ajaran Injil tu berterusan. Dan dalam catatan sejarah mengatakan kisah penghuni gua ini dia berlaku 200 tahun lebih selepas zaman Nabi Isa. Dalam arti kata 200 tahun lebih sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih kurang 500 tahun. So kisah Ashabul Kahfi dia berada di pertengahan antara dua zaman kenabian tu. Lebih kurang 200 tahun lebih dalam catatan sejarah. Nak bagi tahu luar biasa je kisah ni sebab dia bukan rahib, dia bukan keturunan Nabi, dia bukan pendeta, dia bukan orang yang dah senior yang berpengalaman. Memang kalau beriman itu je, tapi ni pemuda beriman. Ini luar biasa. Okey, tuan-tuan, orang yang dah berusia senior, umur 40, 50, 60, 70, boleh sembahyang subuh, itu biasa. Boleh sembahyang tahajud, itu biasa. Tapi kalau jumpa orang muda umur 20-an, konsisten dia boleh bangun tahajud, konsisten dia boleh pergi masjid sembahyang subuh, ini luar biasa. Kalau kita boleh dengar lah daripada pemuda-pemuda, dia boleh cerita pasal saya sehari alhamdulillah saya boleh baca Quran 5 juzuk, ini luar biasa. Tapi kalau ayah-ayah tu normal, dia boleh baca Quran banyak, boleh khatam sebulan 2-3 kali, itu biasa. Sebab tu kisah ni luar biasa, sebab dia kisah pemuda yang kita tahu kalau pemuda ni sifatnya sebagaimana kita sendiri tahu diri kita macam mana kita pemuda dulu. Tetapi kisah ni menjadi luar biasa sebab mereka orang muda dan mereka boleh menjaga imannya, dan kami tambah lagi keimanan pada mereka. Jadi ibu ayah sekalian, kisah yang hebat adalah kisah beragama.
Pemuda boleh angkat besi, itu biasa. Itu taklah hebat sangat. Boleh jogging 5 kilo, 10 kilo dalam tempoh setengah jam lebih. Kita kata tu hebat ke? Boleh makan 5-6 pinggan, hebat ke? Tapi kalau boleh jaga agama, ini kehebatan sebenar yang Allah nak cerita. Allah tak cerita tentang kekayaan, Allah tak cerita pasal kehebatan, kedudukan, kekuatan, tak. Allah cerita pemuda ni hebat dia apa? Sebab dia jaga agama. Cerita bab agama, tuan-tuan, orang tu akan diangkat oleh Allah SWT darjatnya. Apa saja urusan agama yang kita buat, kerana agama, darjat akan diangkat. Hatta berkahwin sekalipun, menyempurnakan separuh agama. Maknanya orang yang berkahwin lebih baik pada orang yang bujang, kan? Jadi apa saja yang disandarkan kepada agama, yang digalakkan oleh agama, dan kalau kita boleh buat, dia akan mengangkat taraf kita, kan? Gitu ya. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, Allah akan beri kefahaman pada agama. Bukan kefahaman pada benda lain, kefahaman pada agama. Nak jadi orang tu baik. Bukan arti kata kalau orang tak ada agama tu tak baik. Baik juga, tapi tak utama. Yang lebih utama kalau dia beragama. Kita tak kata sebab ramai je orang non-Muslim pun baik. Okey? Tapi kalau beragama tu lebih indah dan lebih baik di sisi Allah. Jadi ibu ayah semua, kisah mereka ni, innahum fityatun amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang Nasrani, mereka ahli kitab. Bila sebut ahli kitab, sama ada mereka berpegang kepada Taurat dan juga Injil. Jadi kalau zaman ni Injil lah, sebab dia adalah zaman selepas zaman Nabi Isa AS. Ditakdirkan mereka beriman dengan kitab, keturunan mereka punya orang baik-baik, beramal dengan kitab yang terdahulu. Ditakdirkan raja pada masa tu yang namanya Raja Dekianus, dia tak bagi orang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, tapi dia suruh sembah berhala. Jadi bagi orang Nasrani yang beriman dengan kitab yang terdahulu, dengan Nabi yang sama, dia panggil agama samawi ini, agama langit ini, maka mereka tak boleh terima untuk mereka terpaksa berpindah kepada cara bentuk ibadat yang lain. Okey, sedangkan mereka orang muda yang taklah belajar banyak sangat berbanding yang dah senior. Okey, mereka tak. Jadi ini satu kehebatan luar biasa, betapa penting untuk kita menerapkan elemen agama pada orang-orang muda, khususnya anak-anak kita. Bertuah ibu ayah semua, kalau kita ditakdirkan oleh Allah, Allah mendorong kita supaya anak-anak yang menjadi aset, yang menjadi saham kita, yang merupakan ujian komitmen dalam hidup kita, anak-anak ini kalau mereka mendapat asuhan dan didikan agama, dan itulah yang menjadi foundation, asas dalam hidup mereka, sebelum elemen-elemen pengajian kritikal yang lain. Letak elemen agama, apa pun dia agama nombor satu. Dia jadi engineer yang beragama, supaya tidak menipu ketika buat sesuatu projek. Dia menjadi arkitek yang beragama. Dia menjadi peguam yang beragama. Siapa pun dia, even dia jadi ustaz sekalipun, ustaz yang beragama. Dalam arti kata, ada ustaz yang mungkin hanya title sahaja. Jadi ibu ayah sekalian, foundation, asas agama itu penting. Kerana kisah ni dia jadi hebat kerana dia ada kaitan dengan agama, iaitu pemuda yang beragama. Jadi ibu ayah sekalian, itu ayat yang ke-13. Kalau kita patah kepada ayat yang ke-9, okey, permulaan kisah. Kalau tuan-tuan tengok movie pun bukan gitu je, dia start dengan hujung dulu, lepas tu dia patah balik ke depan. Tak tahulah tuan-tuan angguk je lah, isyak kita berhenti ya. Baik. Ayat yang ke-9 Allah kata, am hasibta an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Wahai Muhammad, adakah kau mengira kisah penghuni gua ini dan juga Ar-Raqim? Ar-Raqim itu adalah gua itu sendiri, lokasi ataupun jenama gua itu dipanggil Ar-Raqim. Walaupun ada yang mengaitkan Ar-Raqim itu dengan anjing, nama ulama ramai membahaskan anjing dia tak panggil Ar-Raqim. Anjing yang bersama mereka yang sama-sama join untuk bersembunyi ini dipanggil Ketumir, bukan Ar-Raqim. Ar-Raqim lebih spesifik kepada gua yang mereka bersembunyi itu. Wahai Muhammad, adakah engkau mengira bahawa kisah penghuni gua dan juga Ar-Raqim itu, ini ke kisah yang hebat, yang ajaib, yang pelik, yang luar biasa yang Tuhan kau boleh buat? Allah turunkan ayat ni sebenarnya ibu ayah sekalian, sebenarnya ada beberapa orang Yahudi. Bila sebut Yahudi ni bermaksud mereka dah belajar, mana sebelum datangnya Islam pada zaman Rasulullah, mereka orang Yahudi ni samalah macam Nasrani tadi. Yahudi Nasrani mereka dari kitab yang terdahulu, Nabi Muhammad Al-Quran.
Jadi di kalangan orang Arab, masyarakat Arab, tak kira di Quraisy ke atau apa jua bangsa, mereka tidak ada kitab sandaran mereka. Setelah turunnya Al-Quran baru ada sebagai pedoman. Tapi kalau yang beragama lain selain pada Islam ataupun yang bukan Arab, mereka adalah Yahudi, mereka adalah Nasrani, mereka ada kitab Injil, Taurat, mereka ada rahib, mereka ada pendeta, mereka ada rabai yang boleh nak ajar mereka kisah-kisah yang hebat. Jadi orang-orang Yahudi dekat Madinah ni, bila mana mereka dah tahu daripada tok nenek moyang mereka, Nabi tak tahu sebab Nabi lahir ayah dah tak ada. Mak ketika usia Nabi 6-7 tahun mak dah meninggal dunia. Datuk yang jaga, datuk jaga pun 2 tahun je, umur 8 tahun Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Kan? Jadi tak ada orang terdekat yang nak boleh cerita kepada Rasulullah. Tak ada. Duduk pula dalam sebuah kawasan jahiliah yang masa tu bukan zaman keilmuan, tu adalah zaman syair. Semua orang cerita berseronok saja. Pembacaan yang berkualiti, penceritaan yang berkualiti tak ada. Kisah-kisah yang hebat-hebat tak ada. Sebab mereka duduk dalam zaman jahiliah ratusan tahun. Jadi kisah-kisah yang berkualiti datang daripada Taurat dan juga Injil. Okey, jadi orang Yahudi dia kata, "Ya Muhammad, kalau engkau boleh cerita tentang orang yang ditidurkan, kalau engkau boleh cerita kisah tu, kami ikut engkau." Orang Yahudi tanya, orang Yahudi Madinah. Di Madinah ada 3 jenis Yahudi, Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah. 3 yang terbesar, yang dominan dekat Madinah. Wahai Muhammad, kalau kau boleh cerita, sebab kami pernah dengar ni kisah ni, kalau kau boleh cerita kisah orang yang ditidurkan. Dia tak kata penghuni gua, dia kata kisah orang yang ditidurkan. Sebab tu dalam Bible version dipanggil the 7 sleepers, yang 7 orang yang tidur tu. Cuma versi mereka berbeza lah. Okay, Nabi Muhammad tak cerita sebab tak ada orang ceritakan dia. Maka bila Yahudi tanya, Nabi tak boleh jawab. Dah ada riwayat mengatakan dalam tafsir lebih daripada seminggu Nabi tak jawab, sehinggalah akhirnya Allah turun ayat 9 hinggalah seterusnya yang menceritakan detail tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi bila turun ayat tu, lelaki yang ditidurkan, tidur pula bukan semalaman, tidur pula 300 tahun. Ini ajaib betul, hebat betul. Nabi bila dengar ni, Nabi sendiri rasa impress, rasa takjub. Bukan sekadar Nabi boleh jawab kepada orang Yahudi yang bertanya, malah Nabi sendiri rasa, ya Allah, hebat betul. Jadi Allah tanya balik kepada Nabi, "Ya Muhammad, adakah kau rasa ini je kehebatan Tuhan yang Tuhan boleh buat? Adakah kisah penghuni gua yang boleh tidur sampai 300 tahun ni, ini ke kehebatan Tuhan? Ataupun kisah-kisah yang menakjubkan? Adakah ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Ini je ke?" Allah guna apa? "Kanu min ayatina." Adakah ini je tanda-tanda kami yang menakjubkan? Allah guna ayatina. Tuan-tuan ingat tak? Isra' Mi'raj Allah guna perkataan ayatina. Bila benda-benda yang menakjubkan luar biasa, Allah akan guna istilah ayatina. Kalau tuan-tuan masih ingat, ayat ada 2 maksud. Satu ayatul makru'ah, iaitu ayat yang dibaca menerusi Quran. Satu lagi dipanggil ayatul manzurah, iaitu ayat-ayat yang bermaksud tanda-tanda yang kita kena perhatikan. Jadi bila turun kisah tentang Ashabul Kahfi, jadi Nabi bukan sekadar baca ayat ini, tetapi Nabi cuba memerhati dan membayangkan macam mana orang tidur 300 tahun dalam gua pula tu demi nak jaga agama. Maka perhatian itu perlu pengkajian dan seumpamanya, apatah lagi pada zaman kita hari ini, masya-Allah, arkeologis, historian, orang-orang yang mengkaji sejarah, orang-orang yang menggali semua tempat-tempat untuk jadikan sebagai tempat-tempat prasejarah, semua-semua ni mereka dah jumpa tempat-tempat ni. Okey, ada yang klaim di Tarsus, di belah Eastern Turki, dipanggil Tarsus, dekat kawasan Ephesus, sepadan dengan negara Arab, Iraq, Syria, Iran ni ada satu kawasan yang panggil Ephesus ataupun Tarsus. Ada gua yang mereka klaim, mereka dakwa di sini Ashabul Kahfi. Kalau di Jordan, di Amman Jordan, mereka juga klaim di situ ada Al-Kahfi yang ada kaitan dengan Ashabul Kahfi. Apa pun orang nak klaim, dan ulama membahaskan perkara ni, mungkin yang lebih dekat dengan kesahihannya adalah yang berada di Amman. Sebab Bani Israel ini, kalau kita fikir kawasannya itulah Jordan, Palestin, Lebanon, Iraq, itu kawasannya dipanggil bumi Syam. Dan dari sudut geografi, penempatan dan sebagainya lebih kurang itulah. Dan siapa yang pergi ke kawasan Amman Jordan, kita akan pergi sebuah kawasan namanya Al-Kahf. Memang nama tempat tu dipanggil Al-Kahf sekarang ni.
yang merujuk kepada Al-Kahfi, iaitu gua menjadi tempat persembunyian tersebut. Jadi kalau kita pergi, kita bukan sekadar boleh baca ayat, penerangan tafsir yang kita boleh baca dan pelbagai jenis tafsir, tapi bila kita duduk dan melihat lokasi itu, kita tengok, oh hebatnya Tuhan boleh buat. Dan Allah ceritakan detail mereka tu. Mereka orang muda, mereka boleh duduk dalam gua. Tapi kenapa mereka memilih gua? Ini persoalan yang kita kena tanya. Ini je ke cara untuk jaga agama. Jadi jaga agama betul lah, kita kena bertapa lah sebab ni kaitan dengan gua. Kalau nak fikir dari sudut logik lah, kalau pendek akal kita akan fikir gitulah. Nak jaga agama, kita bertapa lah. Sebab Ashabul Kahfi pun mereka bertapa pula maka mereka cari gua dan mereka duduk dalam tu. Adakah begitu? Jawapannya bukan. Kenapa mereka memilih gua? Kerana Allah dorongan daripada Allah. Kenapa Allah mendorong mereka? Sebab mereka yang meminta pertolongan Allah. Sebab ayat yang ke-10, iz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibu ayah sekalian, dalam hidup kita hari ini ada banyak dorongan-dorongan yang kita tak boleh fikir dengan logik, tetapi benda tu kita akan boleh dapat dan dia sangat sesuai dan baik dan bermanfaat untuk kita bila mana dia datang menerusi dorongan Allah, kalau kita betul-betul minta dengan Allah. Ashabul Kahfi mereka minta dengan Allah. Sebab time ni mereka dah tak minta dengan manusia. Sebab pendeta, orang-orang hebat, orang yang berkedudukan di kalangan mereka semua dah kena tangkap. Takkan selamat. Raja di Kianus memang kali ni tangkap, seksa, tangkap, penjara. Nak tak nak awak kena sembah berhala. Jadi mereka tidak ada tempat untuk mereka nak minta pertolongan atau bantuan melainkan Tuhan, melainkan Allah. Maka doa ini adalah doa Ashabul Kahfi yang mungkin kita perlu amal. Kalau kita rasa kita perlukan pertolongan daripada Allah, kita perlukan dorongan daripada Allah, naluri daripada Allah, kita perlukan apa sahaja bantuan daripada Allah, baca doa Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kasih sayang, kurniakanlah rahmat dari sisimu, wahai lana, serta pimpinlah kami, bantulah kami ya Allah untuk kami menjaga serta berikan keselamatan kepada kami dalam menjaga urusan agama kami. Dalam konteks ayat ini lebih spesifik sebab Ashabul Kahfi mereka nak jaga akidah mereka daripada seorang ahli kitab yang beriman kepada Allah, yang mengikut kitab Injil ataupun Taurat, tapi akhirnya mereka dipaksa untuk tidak menyembah Allah kerana menyembah berhala. Mereka nak selamatkan diri daripada akidah mereka yang disongsangkan ini, maka mereka minta, ya Allah tolong selamatkan agama kami. Dalam arti kata yang lain, kita iktibas dengan ayat ini. Apa juga urusan, terutamanya urusan agama, urusan dunia, urusan kesihatan, urusan perniagaan, apa juga urusan kita, boleh amal doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, aku buntu, aku tak tahu nak buat macam mana. Ya Allah, tolong bimbing, tolong pimpin, tolong dorong, tolong beri naluri, tolong beri bantuan kepada aku. Engkau tahu segala-gala. Okey, maka kerana permintaan itu Allah mendorong mereka ilal kahf, masuk gua. Ikut logik tuan-tuan, kalau menyorok dalam gua berapa lama je boleh selamat? Siapa yang mendorong Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk dalam gua Sur 3 hari dan peristiwa hijrah? Orang nak tangkap untuk nak sebut pun susah tengah live ni, banyak restriction nanti. Untuk BUNUH kena eja pula, tangkap dan bunuh, tapi Allah dorong Sayyidina Abu Bakar dengan wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, masuk dalam gua. Duduk 3 hari. Dah 3 hari dalam gua. By logik tak logik. Sehingga kalau dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi ada bawa hadis tentang tawakal Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, yang mana mereka duduk dalam gua tu, mereka boleh nampak kaki orang Quraisy dekat luar tu. Kalaulah orang Quraisy tunduk untuk tengok kaki mereka sendiri, mereka boleh nampak Nabi dan Abu Bakar kat dalam tu. By logik, tak logik. Gua yang kecil sempit macam tu Allah dorong masuk, tapi Allah nak selamatkan, Allah boleh selamat kan. Itu satu cerita. Nak bagi tahu, hidup kita jangan kita expect benda yang logik-logik. Kalau betul kita dah serah diri pada Allah dan minta pada Allah, Allah tahu buat yang lebih baik yang kita tak mampu nak fikir dengan akal. Ashabul Kahfi masuk gua, by logik kita berapa lama boleh duduk dalam gua? Panas sejuk dia macam mana? Kalau dia lapar makan macam mana? Kalau makan nak masak macam mana? Asap keluar selamat ke tidak? Duduk dalam gua tu takut ke tidak?
Kan? Dengar bunyi orang tentera ke dekat luar ke, bunyi kecoh-kecoh bising ke apa ke, sihat ke nak duduk dalam tu lama-lama? Udara dia macam mana? Banyaklah ceritanya. Tapi bila Allah yang dorong, tak payah fikir dah. Dan kenapa tak payah fikir? Sebab Allah tahu nak buat macam mana. Dan benda tu dibuktikan dalam ayat yang ke-11. Cara untuk Allah selamatkan mereka bukan sekadar selamatkan, Allah tenteramkan jiwa mereka yang sedang gelisah tu. Tenteramkan jiwa ni. Fadarabna ala adharim. Allah guna perkataan ini ya. Allah tak kata kami tidurkan mereka, tak. Itu terjemahan dalam tafsir. Tapi kalau tengok secara literal ayat itu, Allah guna perkataan fadarabna ala adharim. Darabah ni pukul. Pukul biasa dengan tangan lah. Fadarabna, maka kami, seolah-olahnya tuan-tuan saya nak bagi mudah faham, kami tutupkan telinga mereka. Tutup telinga. Fadarabna ala adhanihim, kami tutup telinga-telinga mereka. Dalam arti kata tidur lah. Sebab kita bila tidur hilanglah fungsi pendengaran kan. Melainkan orang yang memang tidur tak lena kan, dia bunyi sikit je dia akan terjaga. Tapi orang yang dapat deep sleep, orang kita tidur mati tu, dia tak dengar apa dah. Gempa bumi pun tak tahu Jadi kalau orang yang tidur mati ni tenang tak hidup, berbanding yang tidur tak mati ni kan. Itu cerita pasal tidur. Sebelum tidur ibu ayah semua, kenapa hidup kita jadi tak tenang? Sebab banyak benda kita dengar, banyak benda kita tahu. Jadi apa yang kita nak cuba sampaikan sekarang ni adalah, kalau lagi kurang kita tahu, sebenarnya boleh tenangkan kita tak? Kalau tuan-tuan boleh kembali 20 tahun, 30 tahun dulu, yang tak ada social media, yang tak ada gadget apa semua ni, hidup kita okey tak? Normal tak? Jalan tak tahu pun kita boleh tanya orang, boleh study dulu nak pergi mana. Tak tahu sesat jalan boleh berhenti tanya. Zaman sekarang kalau tertinggal telefon je tuan-tuan, macam hilang nyawa tu. Yang bercakap pun sama sama je. Tuan-tuan mungkin teruk lagi lah kot sama je, saya sama je, kita akan terdesak dengan telefon kita. Tapi ada orang yang saya jumpa, dia tak perlu pun tahu berita, social media pun tak ada. Dan dia bukan orang senior, orang muda. Yang biologi orang muda mustahil lah ustaz tak ada social media. Tak, dia tak ada social media. Ada. Bila kita tengok lifestyle dia, tenang dan senang. Dia tak serabut. Gosip apa pun dia tak tahu, apa yang perlu je dia tahu tu pun kalau dia tanya wife dia. Cuma tak tahu dia bertenang ke tidak. Kalau bercakap dengan wife tu cerita lain lah tu cerita lain lah. Kalau wife cerita pressure dia juga, masalah lah juga tapi hidupnya tenang. Sebab apa? Kurang tahu banyak perkara. Dan kurang tahu ni tak mesti melambangkan kejahilan Jahil perlu belajar, tapi kita cerita sekarang ni informasi, maklumat, pengetahuan yang lain, berita-berita atau apa saja benda yang bila kita tahu dan kita dengar, berdebar dada kita. Maka ini satu simbolik. Allah guna perkataan fadarabna ala adhanihim. Bila mereka duduk dalam gua, mereka tak dengar bunyi kaki kuda, mereka tak dengar bunyi orang terpekik kutuk drum ke apa ke nak mencari orang. Mereka tak dengar. Dalam satu ditutup dengan gua tu yang menyembunyikan mereka supaya kedap bunyi, tapi dalam masa yang sama mereka tak dengar berita. Dengan cara Allah tidurkan mereka. Dalam arti kata, kita kalau dah tidur sepatutnya kita reset kan badan kita. Bangun pagi kita boleh bertenang lah sepatutnya. Tapi kalau bangun pagi tu buka balik berita, maka hilanglah balik ketenangan tu. Maka kadang-kadang ada orang sampai tahap dia bila nak capai handphone itu, dia dah mula ada satu perasaan, apa benda ni masuk WhatsApp je, apa benda ni, masuk email je, dia dah ada anxiety tu, debaran, tekanan, dia punya kerisauan yang melampau tadi. Na'udzubillah. Jadi ibu ayah semua, penting untuk kita tidur sebenarnya. Nak kata tenang tak tenang, dalam kuliah boleh tidur, dalam khutbah Jumaat boleh tidur, nak kata bertenang je rumah Allah ni. Ibu ayah dirahmati Allah sekalian, ada orang dia makan beberapa benda atau ubat-ubat tertentu supaya dia high dan dia tak boleh tidur sampai 3-4 hari tuan-tuan. Yang ambil benda-benda drug ni lah mereka tak tidur berhari-hari, dan sebenarnya benda tu tak sihat pun. Walaupun nampak otak fresh, boleh sembang, boleh itu, nampak segar, tapi sebenarnya tak sihat. Sebab Allah jadikan tidur memang untuk sihatkan kita.
Sebab tu ada orang dia kena buat rawatan tidur namanya sleep apnea tu kan, dia kena pergi, kena pakai alat monitor dengan dia punya tu. Ada orang ada smartwatch tertentu yang boleh monitor kita punya kualiti tidur kita. Nak katanya kita perlu untuk ada masa untuk kita cancel semua noise yang ada kat sekeliling kita ni. Kalau hari ni orang buat headphone, orang buat earbud yang ada noise cancellation, kita letak je kat situ, terus dia kedap bunyi, tak dengar surroundingnya apa. Tenang tak tenang tu cerita lain, muzik apa yang dia dengar dan sebagainya lah. Cuma nak bagi tahu penting untuk tutup. Kalau dulu kita naik flight ada earplug tu, sekarang ni mungkin dah tak dibekalkan, tapi penting sebab bunyi dalam tu bising dengan bunyi enjin lagi, bunyi tekanan lagi, bunyi macam-macam bunyi orang dan sebagainya. Macam mana kita nak berehat, nak bertenang biar telinga kita kurang dengar benda. Ibu ayah sekalian, bagi budak-budak dia beza kita yang dah berusia dengan budak-budak yang baru lahir. Dia duduk dalam perut, dia akan dengar bunyi bising, bunyi nafas, bunyi air, bunyi, dia akan dengar. Maka sebab tu budak bila dia lahir, dia tak boleh tidur dalam keadaan senyap, sebab dia dah biasa bunyi bising tu. Sebab budak-budak kecil kan, dia tak boleh kalau senyap tiba-tiba bunyi sikit je, pap, dia akan senang terjaga. Lebih baik dia tidur dalam keadaan bising. Tak tahu ibu ayah kalau ingat lagi masa jaga anak dulu kan, sekarang mungkin jaga cucu. Sebab tu budak kalau nak bagi dia tidur lena, dia kena ada white noise, dia panggil white noise, tak silap saya istilah dia. Tuan-tuan try google white noise ni. Dia bunyi bising, tapi bising yang tenteramkan dia. Tak kira bunyi hujan ke, bunyi shh, tu white noise tu, dia panggil white noise. Dia bising, tapi bising yang tenangkan. Tuan buatlah dekat suami tuan malam yang suka mengigau ni. Buat, bagi dia bertenang. Okey. Kalau dengkur tu, kalau lah dengkur tu boleh jadi white noise kan bagus. Tapi masalahnya dia tidak white noise, dia black noise. Kalau boleh nak tekap dengan bantal terus. Ibu ayah semua, budak-budak dia lain. Dia dah lama ada bunyi-bunyi tertentu yang mententeramkan mereka ketika duduk 9 bulan, dan mereka perlu ketenteraman itu dengan bunyi-bunyi bising yang menenangkan, yang dipanggil sound therapy itu. Bunyi air hujan ke, bunyi apa ke, tak kira lah. Tapi bagi kita yang dah dewasa, yang dah terlalu pula lama dengar bunyi, kita pula dah makin berdebar. Sepatutnya budak-budak dengar bunyi bertenang. Kita dah selalu sangat dengar bunyi, maka kita pun kena kurangkan bunyi. Maka sebab tu Ashabul Kahfi Allah masukkan mereka ke dalam gua sebagai noise cancellation, sebagai satu tempat untuk mereka hilangkan bising-bising yang mendebarkan mereka, yang menyebabkan mereka resah dan gelisah itu. Dan Allah bukan sekadar tutup telinga mereka dengan gua yang kedap bunyi itu, malah Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Jadi tuan-tuan, poin saya sebelum kita berhenti adalah Allah boleh buat perkara yang luar biasa kepada Ashabul Kahfi. Allah boleh buat perkara yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan peristiwa Isra' Mi'raj. Allah boleh buat perkara yang luar biasa kepada Nabi Musa AS, boleh belah laut. Saat anytime dia akan ditawan oleh Firaun. Semua luar biasa ini boleh berlaku saat bila? Saat seorang hamba itu dah tak ada tempat lain untuk dia bergantung melainkan Allah. Itu poin yang paling utama. Dan kita beri laluan sekejap untuk azan, dan saya akan cuba buat conclusion kepada kita bagaimana penting untuk kita betul-betul serah diri pada Allah secara ultimate, yang tak ada siapa dan manusia yang boleh tolong. Masa tu Allah boleh tunjuk kekuasaan atau keajaiban dalam hidup, sebagaimana yang Allah beri kepada contoh-contoh yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ni. Kita berhenti untuk azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول billah. حي على salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salatil qa'imah. Ati Muhammad al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa basul maqam mahmul ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ibu ayah sekalian, bilakah waktu yang mungkin kita sentiasa nak bersunyi dalam hidup kita? Sebab kita bincang sekarang ni, Ashabul Kahfi, mereka adalah penghuni gua yang Allah letak mereka dalam keadaan, kedudukan yang sunyi. Dan sunyi itulah akan tenteramkan mereka. Allah SWT sebenarnya tak perlu pun untuk nak suruh kita masuk gua setiap hari, kerana Allah dah sediakan waktu malam itu untuk kita jadi sunyi. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila ia sunyi sepi. Maka sebenarnya jadikanlah waktu malam itulah Al-Kahfi kita. Waktu kita bersunyian, kita tak layari sosial media, semua keletihan-keletihan tu kita dah tinggal, TV pun dah tak tengok. Lepas kita tidur, kita bangun tu bersunyi-sunyi pukul 3, 4, 5 pagi. Tambah pula ni bulan Syaban, Ramadan tak lama lagi. Kita bukan bangun pukul 4 pagi, 5 tu semua terfikir nak makan. Makan sahur itu mungkin bagi orang yang berpuasa. Tetapi waktu sahur itu akan terus kekal sampai bila-bila. Waktu penghujung malam sebelum subuh tu, itulah waktu sunyi yang terbaik untuk kita menjadikan Al-Kahfi, untuk tenteramkan jiwa. Saat itu kita tak ada manusia lain, kita ada Allah sahaja. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka tak ada siapa-siapa. Sebagaimana Nabi Muhammad yang kehilangan Khadijah, Abu Talib, pergi ke Bani Saqif Taif, mereka juga tak terima Nabi. Maka akhirnya Allah menjemput Nabi untuk bertemu dengan Allah, untuk Nabi bersunyi-sunyi di langit. Maka tuan-tuan sekalian, Allah boleh buat peristiwa ajaib itu kepada Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj. Allah boleh buat peristiwa ajaib kepada Ashabul Kahfi. Adakah kita mustahil untuk Allah nak buat perkara yang sama? Sebab kita juga hamba kepada Allah. Saat Allah meletakkan kisah Ashabul Kahfi itu, kerana mereka adalah pemuda-pemuda di kalangan hamba Allah. Nabi Muhammad, Allah tidak menyebut nama Nabi dalam suratul Isra ayat yang pertama. Allah menyebut dan menggelarkan Nabi sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Walaupun Rasulullah itu adalah Rasul dan kekasih Allah, tapi dia juga adalah hamba. Maka kita juga adalah hamba.
Kita juga dah buat ketaatan-ketaatan tertentu sebagai tanda pengabdian diri pada Allah. Kita juga dah serah diri kita sebagaimana serah dirinya Ashabul Kahfi, sebagaimana serah dirinya Rasulullah kepada Allah. Maka kita sentiasa serah diri. Kita pun dah mungkin selalu baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebagai bukti kita serah diri pada Allah. Kita mungkin kenal ada manusia tertentu boleh tolong dan sebagainya, tapi kita rasa tak, macam mana pun aku kena nak Allah dulu tolong, aku kena minta dulu dengan Allah dalam apa juga keadaan. Hatta Nabi sebut kepada para sahabat, hatta walaupun urusan tali kasut sendiri pun minta dengan Allah. Walaupun kita boleh minta dengan manusia, nak bagi tahu hidup ini biar utamakan Allah dalam semua permintaan dan penyerahan kita. Dan Allah insya-Allah pasti akan tunjukkan kekuasaan, keajaiban dengan tanda-tanda kehebatan dia bila mana dia tahu hamba-Nya betul-betul nak tengok dan serah diri kepadanya dan betul-betul nak tengok kekuasaannya. Tapi syaratnya dia kena terlebih dahulu untuk taat dan patuh pada Allah dan tinggalkan semua perkara yang mengundang murka daripada Allah. Maka Ashabul Kahfi mereka taat dan patuh pada Allah. Nabi Muhammad, Nabi Musa, semua mereka menunjukkan contoh-contoh ketaatan dan kepatuhan. Maka saat itu tiada siapa yang boleh beri bantuan melainkan Allah. Maka keajaiban Allah akan zahirkan insya-Allah. Jadi ibu ayah sekalian, maka bersunyi-sunyilah kita. Jadikanlah setiap malam kita sebagai Al-Kahfi kita, untuk kita bertenang dan untuk waktu kita bersama dengan Allah. Walaupun kita tidak ditidurkan sampai 300 tahun, tapi tidak mustahil Allah juga boleh berikan keajaiban dalam hidup kita dengan pelbagai keajaiban yang Allah memang nak beri pun, cuma kita yang tak sabar. Maka kita rasa kita fed up ataupun rasa putus asa untuk memohon kepada Allah. Maka mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita bincang pada malam ni sedikit memberi semangat kepada kita untuk terus taat dan patuh pada Allah, semangat untuk terus berdoa, dan juga dalam masa yang sama sentiasa beri kita kekuatan dan semangat untuk sentiasa mengutamakan Allah dalam apa juga urusan kita berbanding keutamaan kita pada manusia yang lain. Itu sahaja untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.